Anak aku hilang 3 hari dekat Sungai Semantan. Bila dia tiba-tiba balik, satu kampung raikan keajaiban. Tapi sebagai mak yang melahirkan dia, naluri aku berkeras mengatakan benda yang balik dan tengah tidur kat bilik sebelah tu bukan anak aku. Oh my god. Damn, awal-awal lagi dah intense dah. So basically anak dia hilang, and then bila anak dia kembali semula dah jumpa, anak dia jadi lain semenjak hilang tu. Okay. So mak dia nak cakap yang datang tu bukan anak dia sebenarnya. Habis tu siapa? Bagi yang tak tahu, aku Aisyah. Kami menetap kat kampung Tebing Rusa. Belakang rumah kami ada sungai luas yang nampak tenang. Airnya warna teh susu, tapi orang-orang lama kampung panggil tu Sungai Penunggu. Oh, Sungai Penunggu kita panggil kalau nampak teh. Sungai yang warna teh susu. Anak aku, Hakim, 9 tahun, kecil lagi. Hilang dekat tebing tu waktu senja. Sudah. 3 hari operasi SAR jalan. Anjing pengesan, bot pukat tunda, bomba semua turun. Polis pun dah hampir give up. Dan suruh kami sedia tunggu mayat timbul je memandangkan arus sungai tu deras kat bawah. Oh, so basically anak dia hilang dekat dalam sungai tu. Itulah bagi anak main dekat sungai lagi. So polis pun dah 3 hari cari kat sungai tak jumpa-jumpa. So polis kata, okay tak apalah, tunggu je lah sampai mayat tu timbul. Macam tu senang buat kerja polis. Tapi malam ketiga tu, masa hujan renyai, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah. 3 kali, sangat perlahan dan sopan. Tak. Bila pintu dibuka, Hakim berdiri tegak kat luar. Suami aku, Rasman, terus peluk dia menangis-nangis. Jiran cakap ini kuasa Tuhan. Wow. Alhamdulillah. Tapi masa semua orang tengah riuh bersyukur, aku perasan sesuatu yang buat jantung aku rasa nak luruh. Okay, apa dia? Logiknya, budak yang hilang 3 hari dalam hutan tepi sungai mesti baju selekeh, kotor, luka-luka dan menangis ketakutan. Kan? Okay. Tapi Hakim kat depan aku ni, baju dia kering kontang. Uish. Rambut tersisir rapi. Uish. Dia senyum je memanjang. Uish. Lain macam. Tapi mata dia nampak kosong dan hitam pekat. Sudah. Malam tu lepas tetamu balik, aku bawa dia mandi. Sebulan lepas, Hakim jatuh basikal sampai parut luka kat lutut dia tu dalam dan bergerigi. Aku yang sapu ubat tiap-tiap hari. Okay. Bila aku cek lutut dia malam tu, licin weh. Ush. Kulit dia sempurna, tanpa parut. Dan badan dia sejuk macam ais. Aish.